Kalau kita buat konten ni kan, sampai satu period kita perlu berfikir, andai kata one day kita dah tak ada kat dunia ni, macam mana orang menilai kita dari konten-konten yang kita release. Adakah kita nak diingati sebagai seorang tukang joget ular? Kan? Takkanlah kau dah mati macam, si Polan-Polan ni mati dulu, dia famous tau, tapi konten dia macam tu lah, joget ular. Ataupun kau nak meninggalkan something yang bermanfaat lah kat masyarakat. Macam aku cuba elakkan lah konten-konten bodoh. Walaupun aku, of course lah, kita nak kejar trend, nak kejar FYP punya things kan. Kita buat barang untuk klien. Tapi kalau untuk konten aku ada power untuk decide sama ada aku nak buat konten macam mana. Tapi bila aku buat konten untuk, bukan untuk masyarakat, untuk klien kan, aku harus memenuhi apa cita rasa masyarakat. Aku bukan nak cakap yang cita rasa masyarakat kita, orang Malaysia ni suka benda-benda yang tak bermanfaat, tapi mostly macam tu. Sebab kita kena faham, user social media mencari entertainment, mencari escapism daripada kelelahan mereka bekerja di dunia yang nyata. So mereka mencari something yang boleh entertain mereka